Adakah seorang isteri yang dah diceraikan boleh mendapat bahagian faraid jika suaminya telah meninggal dunia? Jawapan saya, ada yang boleh, ada yang tak boleh. Macam mana tu? Jom tonton video ni sampai habis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wan Hasim dari channel Pusaka atau Saka. Kami membantu anda merancang berbagai harta melalui kaedah hibah, wasiat, amanah dan harta pencarian. Bila kita sebut bercerai ni, maksudnya merujuk kepada talak bagi pasangan yang dah sah berkahwin. Bercerai ni pula dia boleh dalam dua keadaan, sama ada bercerai secara hidup ataupun dipanggil bercerai mati. Maksud bercerai mati ialah penceraian yang berlaku disebabkan oleh kematian salah seorang daripada pasangan tersebut. Manakala bercerai hidup pula ialah penceraian yang berlaku semasa kedua-dua pasangan tersebut masih hidup. Jadi untuk video kali ini saya nak fokuskan mengenai harta pusaka dalam kes penceraian semasa hidup. Jadi persoalannya, boleh ke isteri yang bercerai hidup ini dapat pusaka sekiranya berlaku kematian kepada suami? Dia boleh jadi dua keadaan. Yang pertama, dia boleh mendapat harta pusaka jika penceraian itu dalam status talak raj'i, iaitu talak yang boleh dirujuk. Talak raj'i ini berlaku bila talak atau penceraian itu dijatuhkan oleh suaminya, tetapi dia boleh rujuk kembali kepada isterinya tanpa akad nikah yang baru, iaitu sama ada talak 1 ataupun talak 2 yang belum habis iddahnya. Seorang isteri ni dia tak boleh tuntut pusaka suaminya jika berlaku talak bain, sama ada bain sughra ataupun bain kubra. Apa maksudnya? Talak bain sughra ni ialah talak 1 ataupun talak 2 yang dah habis tempoh iddahnya. Kalau berlaku sedemikian, si suami tadi dia kena akad nikah semula dan juga kena bagi emas kahwin yang baru jika dia nak kembali kepada isterinya tu. Talak bain kubra pula ialah talak yang dijatuhkan oleh suami ke atas isterinya yang dia tak boleh rujuk kembali, kecuali selepas bekas isterinya dia kahwin dengan lelaki lain dan telah berlaku persetubuhan dan dia dah bercerai dengan suami yang barunya. Barulah bekas suami tadi dia boleh berkahwin dengan isteri tadi. Kesimpulannya, sama ada seorang isteri ni yang telah diceraikan boleh menuntut pusaka seorang suami, dia bergantung kepada keadaan penceraian atau talak tersebut. Seterusnya saya nak kongsikan hak-hak isteri selepas penceraian. Maksudnya jika berlaku penceraian, apakah hak-hak isteri terhadap suami. Sebelum tu saya nak minta tuan-tuan dan puan-puan untuk subscribe channel ni dan juga sila tekan butang loceng kalau nak tahu lebih banyak maklumat mengenai pembahagian harta dan pusaka. Untuk hak isteri selepas bercerai ni saya nak sentuh tentang dua perkara, iaitu pertama mengenai nafkah dan yang kedua mengenai harta pencarian. Sebenarnya dalam tempoh iddah ni, nafkah perlu diberikan kepada si isteri tu macam biasa. Maksudnya sini kalau berlaku talak tu, laki sebenarnya tak boleh halau isteri keluar ke rumah. Macam kita tengok dalam drama-drama tu, bila bercerai kau keluar daripada rumah. Tu tak boleh sebenarnya. Kalau nak halau boleh, tapi kena pastikan isteri tu ada tempat tinggal yang betul. Kedua ialah berkaitan dengan harta pencarian. Harta pencarian ni dia boleh dituntut atas 3 keadaan, sama ada berlaku kematian ataupun penceraian ataupun poligami. Tuntutan untuk harta pencarian ni dia perlu dibuat di mahkamah syariah. Maksudnya kena buat proses di mahkamah syariah, kena melalui proses perbicaraan untuk mendapatkan perintah harta pencarian. Kalau leceh, dapatkan persetujuan daripada, kalau untuk kes kematian, dapatkan persetujuan waris-waris yang lain. Manakala kalau kes untuk perceraian dan poligami, dapatkanlah persetujuan suami. Kalau waris dengan suami ni tak setuju, jadi mahkamah lagi jawabnya. Bagi kes tuntutan harta pencarian disebabkan oleh kematian, maknanya kematian suami, perintah harta pencarian ni dia tak boleh stand alone untuk kita pergi ke tempat-tempat ni untuk buat tuntutan. Maksudnya setelah dapat perintah daripada mahkamah syariah, dia perlu dimasukkan dalam proses tuntutan pusaka suami. Sama ada di pejabat pusaka kecil atau mahkamah tinggi sivil ataupun di amanah raya. Kalau tak, dia dianggap sebagai satu perintah mahkamah sajalah. Tapi tak dapat dilaksanakan. Dia sama je macam kes orang pergi ke mahkamah syariah untuk dapatkan CJ faraid. Kemudian dia pergi ke bank reject. Sebab bank dia tak nakkan perintah daripada mahkamah syariah, tapi dia nak dapatkan perintah daripada tempat-tempat yang saya sebut ni tadi. Dan juga kalau dia pergi ke pejabat tanah pun untuk turun hak milik, tetap akan kena reject. Jadi kena buat cara yang betul dengan lengkap. Sebab itulah
Kalau nak buat proses pusaka ni, kena buat dengan kaedah betul dan lengkap. Sampai sini sajalah video kali ini. Jangan lupa sharekan video ni kepada keluarga dan kenalan anda. Ingat, harta anda biar jadi pusaka, jangan jadi saka. Sehingga kita bertemu kembali.